kesan politik bila berlaku rasuah dalam politik. Dulu ni tak sebut politik wang ni. Sekarang ni nak menang politik kena ada duit. Jadi timbullah isu politik wang. Jadi orang yang nak jadi politik kena ada duit. Yang akan mengundi dia ahli-ahli. Ahli itu tak undi kalau sekiranya ahli itu tak diberi sikit imbuhan. Ini dah jadi satu budaya. Ini cerita pemilihan ni Tok cakap ni. Ini dalam politik ni. Pemilihan nak jadi pemimpin politik. Kita nampak parti politik saja. Okey, dia menang politik kerana dia tu bukan bagaimana pun. Dia tak bagaimana. Dia ada kuasa wang. Dia ada kuasa wang. Sudah ada berlaku money politik atau wang politik di situ. Akhirnya, kesan dia secara ringkas. Parti politik itu akan mempunyai ahli yang tidak ada berintegriti dan berkualiti. Itu saja isu orang. Bila parti politik itu masuk pilihan raya, mereka ini akan jadi calon. Kan? Bila mereka yang tidak ada kualiti ni jadi calon, maka dia menang jadi kerajaan. Dia bawa apa semua hak dia punya ni masuk dalam kerajaan. Akhirnya dia menjadi pemimpin dalam kerajaan. Dia duduk di puncak atas pada pentadbir ni semua. Daripada parti politik tu dia mula gunakan politik wang dan dia menang menggunakan kuasa duit. Akhirnya di atas ni pun dia nak karau balik duit yang dia belanja semua tu. Akhirnya apa jadi pada kerajaan? Apa jadi pada rakyat? Ini masalah dia panggil rantaian. Ayat tercicir lah. Rantaian kesan daripada rasuah dan salah guna kuasa.